Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Masjid ini mula dibina pada 5 April 2004 dan telah diserahkan pengurusannya kepada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada 19 Ogos 2009. Masjid yang bernilai 200 juta ini merupakan satu-satunya masjid yang pembuatannya menggunakan 600 ton besi atau 70% bahan binaan dengan baki 30% konkrit. Komponen utama pembinaan masjid ini ialah bangunan masjid dan laluan pejalan kaki yang menghubungkan Kompleks Perbadanan Putrajaya dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Pintu utama menuju ke ruang solat utama pula kelihatan ukiran ayat 80 surah Al-Isra, dan pintu gerbang utama diperbuat daripada binaan konkrit putih yang dilatari tulisan kaligrafi 99 nama Asmaul Husna. Dewan solat utama boleh memuatkan 12,000 orang jemaah dalam satu masa. Dewan ini tidak menggunakan kipas atau penghawa dingin. Sebaliknya, menggunakan gas distrik cooling serta pengudaraan semula jadi daripada kolam air yang mengelilingi ruang. Dewan solat teras terletak di aras atas boleh memuatkan seramai 5,000 orang jemaah dalam satu masa. Ia dibahagikan kepada dua, iaitu sebelah kanan untuk tempat solat lelaki, manakala sebelah kiri tempat solat wanita. Mihrab masjid direka ringkas dan moden dengan hiasan ayat Al-Quran pada kaca. Ia menekankan kesucian serta fungsi utama sebagai penanda arah kiblat. Mimbar pula berbentuk minimalis dan praktikal daripada besi serta kayu dengan konsep sederhana dan kontemporari. San adalah ruang terbuka di bahagian kiri dan kanan masjid di mana ia boleh memuatkan seramai 3,000 orang jemaah dalam satu masa. Kubah masjid diperbuat daripada besi tahan karat dan telus cahaya dan angin. Selain itu, masjid ini menggunakan teknologi sebagai penghalau burung daripada memasuki masjid. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin tidak mempunyai menara kerana seni bina yang menekankan identiti moden, fungsi praktikal dan falsafah kesederhanaan. Masjid ini menggunakan sistem pembesar suara moden yang lebih praktikal untuk menyampaikan azan ke seluruh kawasan. Reka bentuk dalaman yang unik dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang dilakarkan dalam lapisan kaca setinggi 13 meter yang ideanya terhasil daripada campuran kesenian Jerman dan Cina. Bahagian kanan cermin dinukilkan ayat 40 hingga 47 surah Ibrahim, manakala di bahagian kiri ayat 148 hingga 153 surah Al-Baqarah. Kemudahan lain termasuklah lift, foyer, koridor, tangga bergerak, kaunter pelawat, tempat hidangan dan dapur, bilik-bilik teknikal dan utiliti, bilik kawalan autovisual, bilik menunggu imam dan bilal, bilik orang kenamaan dan tetamu kehormat, perpustakaan, dewan kuliah, bilik pengurusan jenazah, pejabat pentadbiran masjid, pejabat penyelenggaraan bangunan dan sebagainya. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin merupakan contoh gabungan teknologi moden dan seni bina Islam kontemporari. Ia bukan sahaja tempat beribadah, malah pusat komuniti, pendidikan dan simbol kebanggaan Putrajaya. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan Al-Aqsa. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك
القبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا يا حبيبي. Kampung Sungai Ramal Dalam. Dari jauh, kelihatan sebuah masjid dengan 4 menara yang tinggi dan tegap di setiap sudut. Menara ini dihiasi dengan corak geometri Islam yang indah dengan warna yang menyerlah, menonjolkan kekuatan dan keindahan seni bina Islam. Dahulu, menara digunakan untuk laungan azan supaya orang dapat mendengar panggilan solat. Kini, menara menjadi hiasan seni bina Islam sebuah masjid agar dikenali dari jauh. Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Masjid Al-Falah, Kampung Sungai Ramal Dalam, Selangor. Jom kita masuk dan tengok apa yang ada di dalam masjid. Masjid ini mengambil masa 9 tahun untuk siap dan ia dibuka secara rasmi pada Mac 2025. Tuan solat utama berada di tingkat 1. Tapi jangan risau, bagi warga emas dan orang kurang upaya, masjid menyediakan lift untuk ke tingkat atas. Pintu Dewan Solat Utama masjid ini diinspirasikan daripada pintu Masjid Nabawi di Madinah. Hiasan dalam masjid ini berkonsepkan seni Asia Barat. Ia dihiasi dengan corak geometri Islam yang cantik dan berwarna-warni. Tulisan khat Arab yang indah serta ukiran kayu tradisional yang halus. Kubah masjid ini sangat unik kerana bahagian dalamnya dihiasi dengan lukisan awan yang berlembut, seakan-akan kita melihat langit. Di sekeliling kubah pula terdapat tulisan khat berbentuk geometri Islam dan corak yang tersusun indah. Permainan warna biru, putih dan emas menjadikan kubah ini kelihatan sangat menenangkan. Kubah bukan sahaja untuk mencantikkan masjid tetapi juga untuk menguatkan pantulan suara di dalam masjid. Mihrab masjid ini berbentuk melengkung ke dalam dengan hiasan corak geometri Islam berwarna biru dan putih. Bahagian dalamnya dihiasi dengan ukiran kemasan yang bercorak indah. Di atasnya terdapat seni khat yang menambahkan lagi keunikannya. Dekorasi eksklusif ini diinspirasikan dari Uzbekistan. Tujuan mihrab ialah untuk menunjuk ke arah kiblat. Mimbar Masjid Al-Falah terletak bersebelahan dengan mihrab. Ia berwarna putih dengan hiasan kemasan yang halus, menyerupai seni bina tradisional Islam. Mimbar ini mempunyai tangga kecil yang membawa ke bahagian atas tempat khatib berdiri ketika menyampaikan khutbah. Tujuan utama mimbar ialah untuk memudahkan khatib dilihat dan didengar oleh jemaah ketika khutbah Jumaat dan ceramah agama disampaikan. Ukiran kayu di masjid ini menampilkan seni halus bercorak Islam dengan motif geometri dan floral yang berpadu indah. Setiap lengkungan dan sulaman ukiran melambangkan ketelitian serta keindahan seni tradisi. Selain berfungsi sebagai elemen hiasan yang memperindah suasana masjid dan mengingatkan jemaah kepada kebesaran Allah. Selain ruang solat di Masjid Al-Falah ini juga terdapat beberapa bilik khas yang lain. Mari kami tunjukkan. Ini adalah Dewan Solat Muslimat. Ia terletak di Dewan Solat Utama. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي. Di tingkat 2 pula terdapat ruang solat tambahan. Masjid ini juga menyediakan bilik wuduk yang selesa dan cantik. Terdapat juga bilik khas lain seperti tempat wuduk tetamu kehormat, bilik kamar perkahwinan dan bilik kelas pengajian. Di ruang bawah masjid terdapat ruang lega yang luas untuk aktiviti jemaah masjid. Di ruang ini juga terdapat lobi, lift dan bilik jenazah. Akhir sekali, kami berasa gembira dan bersyukur kerana dapat mempelajari ilmu baharu tentang seni bina masjid. Melalui tugasan ini, kami dapat merasai sendiri kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seni bina masjid bukan sekadar cantik tetapi mempunyai fungsi penting dalam ibadah. Dan ingatlah, segelisah mana pun hati, masjid sentiasa menjadi tempat ketenangan yang dicari.
يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تنام السنة فرحا بالحسن مبروك في حسن Pendapat saya, Masjid Nurul Ihsan ni bagus, dia besar, sistematik. Lepas tu okey, ada dewan, semua ada. Semua mencukupi lah. Itu je. وأفكاري تجري